Awak, malam esok awak free tak? Malam esok? Free je, buat apa tu? Dok, gini. Saya nak ajak awak pergi tengok bola Kelantan FC lawan dengan Johor. Saya ada beli tiket lebih ni. Boleh? Awak rasa macam saya rasa dah ni? Rasa kata? Tak payah lah. Tak apa, tak ada gapo. Awak boleh tak teman saya pergi beli hari ni, beli barang-barang? Boleh, bukan hari ni je. Bila-bila pun boleh. Okey, jom. Okey, jom. Tak boleh duduk menengu je. Tak ada Tak ada gapo aku beres ya. Oh ya je lah. Aku sayang baik cakap mu nak susuk kat aku. Dok gini. Hari ni aku ada nak luah perasaan aku kat seorang ni. Luar ke siapa? Putri lah. Lama dah aku pendai perasaan ni dia. Okay, aku sebagai sayang ni, aku sokong. Semoga mu berjaya. Okey, tak apa. Aku nak WhatsApp dia mata. Ajak jumpa hotel ni. Dek, nak pergi mana hari ni? Kakak cuti. Nak pergi sekolah titik Boleh. Dek, maaf. Kak tak boleh nak bawa adik pergi titik A sebabnya saat ni habis kali WhatsApp ayat nak jumpa tak? Okey, tak apalah. Bukan ini yang aku mahu, terpisah jauh darimu. Ya. Sejak kita kenal ni, nak masuk 2 tahun 3 bulan dah kita sign. Awak kira dah berapa lama kita kenal? Itulah. Awak, sejak kita sign ni ke, awak tak ada rasa something ke? Something ke apa tu? Maksud saya lama dah pendai perasaan saya tahu. Saya anggap awak ni lebih daripada saya. Dek, saya minta maaf lah. Saya tak ada niat pun nak sakit hati awak. Tapi gapo? Sebenarnya saya anggap awak selama ni sebagai saing je, tak lebih pun. Dan hanya saya awak sebagai seorang saing. Tapi bila awak luar sini, saya rasa tak selesa nak rapat dengan awak. Bagi satu, saya pun ada pilihan sendiri dah. Dan saya sayang sangat kau orang tu. Saya minta maaf lah, saya gila.